Alhamdulillah, ramainya. Daripada hak ni sampai hak ni sampai hak tu. Semua minat ketuk-ketuk Ramadan. Tanpa hampa, si tak sampailah ke Tesco Mergo. Assalamualaikum, Tesco Mergo. Ketuk. Alhamdulillah. Panjang umur saya nak boleh sampai sini ni. Bila saya mai sini dia mesti hati yang saya nak jemput mai sini pun panas juga macam saya. Panas dia. Macam panas kat luar sana. Lit. Betul ke? Dia sekarang ni orang gelar jutawan. Dan digelar Justin Bieber. Anda rasa? Dah tahu siapa kan? Jangan... Terima kasih kepada Hotel Grand Alora kerana bagi sis kebenaran untuk terjam. Dapat satu nombor bilik dia. Ya, ada apa? Assalamualaikum. Hai, sis. Hai, sis. Cantiknya. Kenapa tak ready, ya Allah, cantiknya. Dah ada lah dalam bilik ni. Sis suka. Okey, sorry you all ya. Kita bukan nak terjah Aimantino tapi kita nak terjah Aimantino. Ada tahu pula ni. Engkau punya manager lah. Mana kau punya manager? Mahdi tak ada? Tak ada. Mahdi bagi tahu yang memang ada show untuk buka puasa kan? Buka puasa kejap lagi. So, nak buka sekali ke apa? Bukan. Dah halang si datang sini. Maknanya kalau bulan Ramadan. Maknanya apa? Ketuk-ketuk Ramadan? Alamak. Mak dia suka, mak dia macam ni. Alhamdulillah anak aku dapat masuk lah ketuk Ramadan. Setiap bulan puasa tengok ketuk. Tapi Aiman tak punya masalah. Tak apa. Kita bukannya nak tengok Aiman masak sangat pun. Soncik pukul 5. Pukul 6 ke pukul 5 ke pukul 5? Kau cakap pukul 5, mak kau cakap pukul 6. Tak boleh lah sis. Kau kata boleh, mak kau kata boleh. Sebab itu malas kau kalau artis bawah-bawah umur ni. Kasih dengan mak je kan. Kita kena komit dengan berbuka puasa dengan anak yatim. Tahu, sebenarnya rancangan sekejap je yang. Sekejap je. Sangat pun. Bagi... Kau jangan dah haka dengan mak kau. Tak payah nak bagi-bagi sangat lah. Okey, ini bulan Ramadan. Kalau kau dah haka dengan mak kau, memang kau habis Aimantino. So anda di rumah jangan ke mana-mana. Sis confirm lah. Si memang bajet best punya. Dia mesti ikut pergi Tesco Mergo. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Semata-mata kerana nak tengok Aimantino. Bukan nak tengok ketuk-ketuk Ramadan? Kita siapa? Tu dia mana boleh lagu tu. Kita sama-sama lah. Alah. Bukan mereka sudah bosan tengok muka sis setiap tahun buat rancangan masakan. Betul tak? Baik. Handbag mana? Handbag. Okey, yang ini. Si nak tanya dia. Okey, awak first tengok ketuk-ketuk Ramadan umur berapa? Sekolah menengah form 2. Berapa tahun dah kan? Daripada sekolah menengah, dah kahwin, anak nak masuk 2, tengok lagi si. Lepas tu kau suruh aku balik tadi kan? Okey, bye! Gurau. Ya. Aiman, si tak boleh tak macam ni? Diorang mentang-mentang lah dah ada Aiman yang comel-comel ni. Aku yang dah krepot kau tak pandang Takkan Aiman jadi perampas sana sini. Tapi Aiman tak layak kot nak duduk sini. Jangan. Siapa cakap kau tak layak? Di sini kita awesome. Kita tengok sama masak dulu antara sis dan juga Aimantino. Ini juri profesional. Okey? Muka pun jujur. Juri awam. Okey? Burung, air, Batu. batu. Okey. Awesome.
Satu sama. Awesome. Oi, dua burung weh. Oh, dua. Satu lagi. Awesome. Oi, Ha? ni apa? Ayo, ombak kuat. Panas sepanjang Ramadan, di mana saja kami berada, di situlah peminat mengekori. Alhamdulillah, Aura Aiman Tino. Okey, sekarang ni kau nak masak apa? Saya nampak ada cili. Dia ada cili. Oh, bukan kau nak cili mulut sis ya? Belum. Belum. Tak ada. Okey, kau nak masak apa sebenarnya Aiman? Okey, Aiman nak masak special sikit lah. Okey, special untuk sis lah yang Untuk ni. sis. Okey, alright. Okey. Maggi goreng Minang. Itu bukan resepi sis dalam YouTube. Ya, betul. Aiman selalu tengok dekat YouTube. So, menu tu yang paling senang Aiman rasa. Aiman memang minat dengan Maggi goreng lah. Kalau pergi kedai mamak memang Maggi goreng satu. Memang senang. suka Maggi Dia goreng. makanan simple lah. Okey, mungkin apa yang Aiman nak lihat di YouTube itu adalah resepi dan juga air tangan sis. Tapi mungkin bila dah berubah tangan, dia akan menjadi lain. Sebab dia orang Selangor. Si orang Minang. Mesti lain kan? So, kalau you nak tahu kelainan, Maggi goreng Minang, Aiman, Tino dan juga sis, ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Aiman Tino nak masak Maggi goreng Minang. Yes. Resepi sis kalau you all tengok dekat YouTube, Maggi ada resepi kat situ. Tiba-tiba Aiman Tino nak masak resepi sis. Okeylah sis redha, it's okay. Dia memang nak cara sis pun you all nampak tadi kan? Sis dah hampir-hampir nak mulakan Tesco Mergong ya. Okey, nama Aiman bukan Aiman Tino lagi. Chef Aiman Wow! Belum masak lagi. Belum masak lagi, dia dah tukar nama. Engkau rasa Syirah Rozi tak tercampak kat sini? Sebelum Aiman kenalkan bahan-bahan ni, saya nak bagi hadiah lah kat diorang. Sebab diorang memang setia dengan Aiman Tino. Ya, tunggu. Kita bagilah dekat abang ni. Okey, terima kasih bang. Sama-sama bang. Ada lagi? Siapa nak hebat-hebat rasa? Yang belakang. Hebat-hebat rasa. Maggi kurang. Bahan-bahannya adalah, ini menggunakan Maggi kari lah. Menggunakan Maggi kari. Maggi kari yang sudah disiap rebus lah. So ini dah rencah dia lah Rencah ya. dia. Dan bahan-bahan seterusnya. Bahan ini adalah sayur sawi, cili merah dan cili hijau. Okey, kalau ni pun nak tanya tak tahulah. Betul ya Allah. Ini bawang putih. Yes. Ini bawang merah. Yes. Udang-udangnya. Okey. Yes. Itu je bahan-bahannya. Simple je. Oh, hebatnya. Sebab ada bakat jadi chef. Sangat. Alhamdulillah. Sekarang ni bahan-bahan ni kena buat tumbuk lah. Kita nak kena tumbuk dulu. Mes ni si potong sikit senang kau nak Betul. tumbuk. Ni pun nak kena kemik tak payah kemik masuk je. Kemik, masukkan je lah. Oh, kemik Ini semua. Oh, Dah biasa ni kalau kat rumah lagi ketang-ketung ni. Aiman, Ya? berapa lama Aiman menyanyi dalam YouTube yang buat Aiman terus popular? Sebenarnya Aiman bukan popular daripada YouTube. Lagu Kuih Benci tu siap dan Abang Hedi Khalifah lah. Okey. Dia yang menjadi tulang belakang Aiman. Dia yang kenalkan lagu Kuih Benci tu kepada company. Terima kasih Aiman tak tinggi lah kat dia. Oh, pada dia. Ya. Ya. Kejap, saya nak tanya kau satu benda. Ada orang cakap dengan sis, engkau bercinta dengan kerabat Kedah. Siapa tu? Siapalah yang untuk? Rasa-rasalah. Ya. Macam ada orang bisik kata dengan sis, dia sekarang bercinta dengan kerabat Kedah, sis. Ada ke nak Aiman ni? Ada tak? Ada. Amboi, sampai sini. Amboi, dia jawab dulu ya. Kenapa kau minat sangat dengan Aiman Tino? Handsome. Allah. Kalau kau minat dia, kau tumbuk sambal tu. Aiman, mari kita tengok. Sama ada dilayak ataupun tidak untuk kau. Kita kena cuba. Silakan. Keras lah, keras. Mana ada orang tumbuk sambal pakai handbag? Nah ya. Okey. Siapa nak cuba? Sebelah sana. Mai. Yang ini aku takut habis. Aku punya ni kan pecah kan. Okey. Okey, standby. Dah biasa buat kerja dapur. Okey. Tu je. Tak lumat pun. Kalau cili ni tak lumat, maknanya kau tak layak untuk Aiman Tino. Dia kena lumat. Kenapa awak minat dengan Aiman Tino? Handsome bergaya. Abang Aiman rasa dia datang sini nak ni je dah. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Macam gini ya. Nanti. Ni. Okey, kepada anda yang berada di Tesco maupun yang berada di rumah, okey, saya nak terangkan macam mana cara nak menggunakan Quality Pal ni. Senang saja ya. Quality Pal ni menggunakan bahan yang berkualiti untuk dia dijadikan kuali yang selamat tetapi tidak melekat. It's a safe non-stick coating. Ya. Famous ni. Famous, sangat famous. Dan dia ada thermospot di sini. Bila Aiman panaskan induction cooker kita, Aiman akan tengok thermospot ni dia akan berubah warna. Daripada merah dia jadi merah pekat dan dot-dot keliling tu hilang, menunjukkan dan dia telah mencecah Dia dah bersedia. suhu 180 darjah Celsius. Okey, tengok. Sekejap lagi kan dia berubah warna. So boleh masukkan?
Minyak untuk menumis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak tanya pasal Sweet Aiman ni. Sweet Aiman ni apa sebenarnya? Dia produk untuk kulit kita lah. Wah, tu kulit kau elok. Itulah, Aiman tak putih, tak cerah. Tapi macam kulit tak ada nak jerawat. Mak putih kan? Mak putih. Oh, muka ikut mak, kulit ikut bapak. Ada macam tu. Kita bersyukur sebenarnya. Bersyukur. Saja je. Saja. Sebab suami sis pun kulit dia tak berapa cerah. Ya ke? Tapi sis tetap bersyukur. Yang penting anak sis keluar elok macam kau. Ya? Okey, so kita akan masukkan bahan-bahan yang telah pun ditumbuk oleh dua peminat Aiman. Ya. Jangan bersin, jangan bersin. Faham? Sekarang ni kita biar tumis sampai ada cili dah masak. Okey. Lepas tu kita masukkan Rencah sayur. dia? Rencah dulu ke sayur dulu? Ini resipi Aiman bukan resipi Okey. sis. Okey. Rencah dulu. Kata chef. Tak, dia terlupa kadang-kadang dia terlupa. Oh, terlupa Engkau umur 19 tahun. Macam mana kau boleh lupa ingatan? Banyak ingat lirik. Oh, banyak ingat lirik. Okey, masukkan 2 Aiman ya? Dua. Okey. Si masuk udang ya? Boleh? Si macam tahu je dia punya step-step Dah sasar ni resipi sis. Kau tengok dekat YouTube kan? Tak, mana tu dah lupa kan? Oh yelah, mana tahu si dah tua lupa ingatan. Okey, cerita pasal produk tu. Okey, selain daripada dia mencantik dan memutihkan kulit kau, dia buat apa? Dia ada vitamin juga. Jenis sachets dan sachets macam Brakin. Oh, okey. Maknanya pagi-pagi kita bangun tidur, kita terus sebelum tidur. Bangun tidur. Eloklah. Yang pasal kau bercinta dengan kerabat Kedah tu, ya ke tidak? Aiman tak pernah dengar lagi cerita tu. Tapi Oh, tak pernah dengar Bukan kau dah ada ambil gambar ke dengan dia? sekadar ambil gambar tu biasalah tu kot. Tapi bukan bercinta lah. Tak adalah. Okey, adakah Aiman Tino sudah berpunya? Belum. Macam tu je. So kalau nak berkuah, letak kuah sikit lah. Yes. Ada orang cakap kau dapat sport car. Itu kereta company. So kau tak jadilah dengan dia sebab kereta tu kereta company bukan kereta dia kan? Kau cancel kan? Ke terima seadanya? Tak ada. Okey, tak kisahlah pasal kereta ke pasal jutawan tu, kita doakan moga-moga Aiman dimurahkan rezeki. Amin. Supaya apa yang Aiman rancang akan menjadi kenyataan. Seperti mana dah jadi kenyataan kau punya Maggi goreng. Maggi goreng. Minang. Ketul-ketul Ramadan. Alhamdulillah. Sebenarnya nak bagi tips kepada anda semua dan juga Aiman yang suka ataupun yang teringin nak minum air tebu untuk dibuat juadah berbuka puasa, kita harus pastikan yang tebu tu dibuang kulit dan tidak diletakkan di atas tanah ataupun lantai. Dan kita kena pastikan tebu tu disimpan di tempat yang bersih dan selamat untuk mengelak berlakunya keracunan makanan. Betul. Confirm tak berlakunya keracunan makanan. Terima kasih Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, sis nak masak ayam berempah. Okey, tapi ini bukan ayam berempah yang macam biasa kau makan tu tau. Okey. Okey, ayam berempah Yati. Nama masakan sis. Nama dia Yati. Bila si masak ayam goreng berempah ni, sudah semestinya kita menggunakan rempah-rempah ratus ya. Dan kita memerlukan satu tepung. Tepung ni adalah satu tepung yang mungkin anda tak tahu kehebatan tepung ini. Selalunya mungkin orang akan salurkan tepung beras untuk dapatkan dia punya kerangupan. Ya, tapi untuk hari ini sis ubah suai. Sis tak guna tepung beras tapi sis guna tepung gogi. Tepung ni sangat-sangat famous ya di Thailand. So, saya akan gunakan tepung gogi ini untuk mendapatkan kerangupan pada ayam itu. Kat Tesco banyak Banyak, semua ada di Tesco. Kau suka ayam kan? Suka. Okey, jom kita masak ketul-ketul Ramadan. Alhamdulillah. Siapa nama sebenar Aiman? Korang ni, engkau pergi sekolah ke engkau duduk rumah tengok YouTube? Nama siapa sayang? Aisyah binti Raizat. Siti Aisyah? Binti Raizat. Binti Raizat. Nama sebenar Aiman Tino apa nak? Muhammad Aiman bin Yusuf. Wow. Kau rasa Tino tu datang tang mana? Mak Aiman bin Yusuf. Dia tahu juga. Ya Allah. Sebabkan Mak Aiman minat sangat dengan Aiman Tino, jadilah dia Aiman Tino. Kau memang pandai lah ya. Aiman, ni kita bagi dia kuda-kudapan. Terima kasih Tesco. Terima kasih Tesco. Terima kasih Maggi. Terima kasih Maggi. Hebat-hebat rasa. Maggi cukup rasa. Alright, ini babang yang
masih perlukan untuk ayam berempah Yati. Okey, Yati ni sebenarnya nama tuan punya resipi ni. Oh, nama dia Yati lah. Nama dia Yati. Dan dia berkongsi resipi ni dengan sis dan dia minta sis kongsikan resipi ni kepada penonton-penonton serta ketua-ketua Ramadan dan juga yang berada di Tesco Mergong. Alhamdulillah dan sis akan buat. Tapi sis tidak menggunakan seekor ayam, tapi peha ayam saja. Peha saja. Okey, sis akan campakkan semua ke dalam ni. Ya, ini serbuk. Serbuk lada. Ya, pandainya. Kita masukkan serbuk lada. Ini serbuk kari. Serbuk kari daging. Okey, ini halia lebih kurang dalam 2 inci. Ini bawang putih. Ini bawang besar ataupun bawang merah. Okey? Wow. Semua. Ini biji ketumbar lebih kurang dalam 1 sudu besar setengah terpulang pada anda. Ini jintan manis. Jangan lupa senjata utama kita. Hebat-hebat rasa. Lagi cukup rasa. Ini nak agak-agak macam mana? Kita masak kena ikhlas ya. Macam Aiman nyanyilah. Kita gaulkan semua. Sis dengar juga Aiman keluarkan lagu raya. Yes, betul. Ya, lagu tu merupakan single Aiman juga yang terbaru. Lagu ni sebenarnya dia tak rilis mana-mana lagi. So ramai yang tak tahu lagi. Okey. Sedihnya rayaku tanpamu. Mau gembira, mau kau ada. Dah jauh lagi. Lagu sedih. Lagu sedih. Wow. Yes. Aiman Tino. Masak dah. Berlakon belum? Berlakon belum. Nak cuba tak? InsyaAllah Aiman akan cuba tapi bukan sekarang lah. Biar kita fokus dalam satu bidang dulu. Kadang fikir kat nak berlakon tapi malu lah. Pada sis kan, Aiman seharusnya mencuba semua. Ya, betul. Ya, apa yang Aiman rasa Aiman nak cuba, Aiman kena, you must go for it. Kalau rasa macam, oh this is not my bidang, dan tak payah buat lagi. Tapi kalau Aiman cuba dan Aiman rasa macam, why not, ada bakat lah kan? Tapi akan lah. Tapi buat masa sekarang lah, Aiman biar fokus dalam dalam kerjaya nyanyi dulu. Okey, maknanya Aiman nak betul-betul fokus, Aiman menyanyi. takut lah nanti tak boleh nak pergi. Divide your time. Yes. Okey, risau takut tak boleh nak bahagikan masa. Betul. Okey, lagi pun Aiman muda lagi, 19 tahun. Jauh lagi perjalanan kerjaya Aiman. Okey, jauh lagi ayam ni rasanya untuk masak pada anda di rumah. Bila kita masak peha ayam, kita kena pastikan yang minyak kita cukup panas, api kita jangan terlalu besar. Kalau sekarang ni menggunakan induction cooker, kita kena kawal suhu kita sebab peha ayam ni dia agak tebal. Jadi untuk proses masak agak lama. Kalau kita masak menggunakan api yang besar, yang di luar masak tapi dalam tidak. Betul. Dan kita tak boleh makan ayam yang masih berdarah sebab dia akan mengakibatkan keracunan makanan juga. Betul. Ya, sebab itu apa saja yang kita masak kena pastikan yang kita masak sempurna. Ketuk-ketuk Ramadan, ketuk-ketuk Ramadan, ketuk-ketuk Ramadan, ketuk-ketuk Ramadan, Aiman Tino. Ya. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih kepada Prop-Up Store kerana menaja sis punya pinggan hiasan ataupun bot hiasan Macam ni. landas Landasan kereta api. Tak ada bahasa kampung kot. Landas panggil kot. Kapal terbang nak Itu landing. landasan. Itu landasan, ini landas. Oh, landas is it? I think lah sebab Wow. nenek-nenek pun ada panggil. Oh, panggil landas ya? Landas. Alright, terima kasih kepada Fatimah Mosil kerana menaja landas sis. Untuk hari ini, sis belajar satu benda yang baru hari ini. Chopping board ataupun apa pemotong dipanggil landas oleh nenek moyang Aiman Tino. Aiman. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Nak berada di penghujung rancangan. Terima kasih banyak saya nak ucapkan kepada Aiman Tino. Alhamdulillah Aiman terima jemputan sis walaupun sis kerja nak buat sound check tapi dia sudi juga bersama-sama dengan sis. Aiman rasa ini peluang untuk Aiman mencubalah masak bersama-sama. Otai. Tu rasa terus sis. Tak ada kira macam legend lah. Peluang yang sangat besar lah bagi Aiman. Kalau Aiman lepaskan rugilah. Ya ke? Alhamdulillah, terima kasih Aiman. Okey, sis ada hamper nak bagi dekat Aiman ya. Tak sia-sia puji. Sis bagi hamper dari Maggie. Wow, terima kasih Maggie. Sis ada
Oh, ada lagi? Ada. Produk dari dinas. Wow, ya kan? Ini produk penjagaan kesihatan diri ya. Terima kasih, Bukan Dina. itu saja. Ada lagi? Kau pilih girlfriend tepat, kau hidup kau selamat. Oh, yo. Makan terus ni? Pilihan Ini tepat. tips daripada Kementerian Kesihatan Malaysia tadi. Oh. Ingat tak? Ingat. Yang sis kongsi bersama dengan Betul, Aiman. pasal tebu tadi. Pasal air tebu. Dan ini sebenarnya set penjagaan kebersihan diri. Ya, untuk Aiman ya. Terima kasih Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab si tahu Aiman suka ngunyah-ngunyah. Yeah, budak-budak. Yes! Kita ada Laila Kudak-Kudak. Terima kasih. Terima kasih Laila Kudak-Kudak. Wow. Alhamdulillah. Sis ada duit raya tajaan Tesco. Untuk Aiman ke? Untuk siapa? Untuk Aiman lah. Hai, tepuk sikit. Terima kasih. Terima kasih. Kita jemput wakil. Ini manager ya. Manager. Encik Fuad. Encik Fuad ni memang sporting dah berapa tahun dah sibuk kita Ramadan. Encik Fuad, terima kasih Encik Fuad. Duit raya Encik Fuad. Terima kasih. Terima kasih. Dapat duit? Tepuk bahu lah. Kan? Terima kasih Encik Fuad. Duit raya ya. Hello. Cash ya. Kau susah sangat buka je lah. Betul. Wow! Kayanya Tesco! Pulama! Nanti kali minta tak? Alhamdulillah, murah rezeki Aiman Tino ya. Sis mengharapkan anda continue ataupun teruskan menyokong supaya Aiman Tino berpanjangan dalam industri ini. So, kata-kata terakhir Aiman kepada peminat-peminat Aiman. Okey, Aiman ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Yeay, Los! Los memang awesome. Dan kepada semua yang menyaksikan ketuk-ketuk Ramadan, okey, terima kasih mengucapkan teruskan support Aiman Tino and nak balik kampung tu balik elok-elok. Ya. Ingatlah orang tersayang. InsyaAllah ada rezeki sampai minyak Aiman tu kita jumpa dekat luar. Ya. Amin. Amin. Rabbana amin. Haram nak cakap terima kasih dengan sis. Kita boleh bagi? Tak. Daripada awal rancangan sampai ke habis sebenarnya dia tak suka sis. Okey, handbag. Nak balik terus. Ini kampung balik terus. Handbag. Oh, sedih sangat sis. Okey, anda di rumah tidak ada mood. Okey, kalau anda nak tengok sis jangan lupa esok nah. Tak tahulah artis tu popular ke tak popular ke, jutawan ke tidak ke, terus bersama sis sepanjang Ramadan dalam cara masakan paling panas sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk. Alhamdulillah. Selamat berhari raya. Ucapanmu untuk Maju. Siapa yang hafal? Dan semua itu tak hafal lah. Boleh. Yang tercinta, yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung-kunjungan. Lagi. Dan diberi. Tak hafal lah. Chorus. Kata berkekal.